Abang satu Allah. Allah. Terima kasih. Kadang-kadang kita gaduh ya, tapi kita itu rumah tangga biasa yang gaduh. Tapi Terima abang kasih sayang. bang abang belanja yang punya sofa tadi. Bang. Always and forever. Alamak. Terima kasih. Seksinya. Dapat sofa cik Dapat handphone, dapat sofa, dapat dapat bunga. Ya Allah, hai rezeki lah. Alhamdulillah. Alamak bersemut. Lalulah. Kita harulah you all ni. Ya Allah, hai. Alamak. Seronoknya. Apa pun terima kasih dengan Bos Ijan Kita salam kat dia. Kita salam kat bos. Semoga dia sukses dan terus maju. InsyaAllah. So layanan mokcik okey tak Cik? Mokcik paling terbaik. Mokcik ni susah tau nak pilih yang ini. Ikut je Acik cakap apa. Last one Acik ambil juga yang dia cakap tu. So Acik dari mana tadi? Keluang. Okey Acik. Dekat Keluang, apa makanan paling sedap? Okey, saya suggestkan pergi nak makan apa? Ringan, railway coffee. Alamak, ada? Ada. Oh, lagi Acik. Ngepot. Kita ada ngepot. Kita ada Ngepot. ngepot Oh. dengan macam-macam menu. Oh. Tempat besar, makan luas. Aha. Makan luas. Asam pedas. Asam pedas ada? Ada. Uish. Ada, asam pedas ada. Oh, banyak. Pernah datang Keluang tak? Pernah, tapi tempat makan sana dengan tempat menarik kita tak habis belajar ni. Okey lah. Boleh. Okey. Alamak. Kita boleh makan roti bakaran. Alamak. Ada di Keluang. Tapi yang penting sekali kalau kita nak singgah rumah Cik boleh Boleh sangat. Ah, Boleh sangat. InsyaAllah. Boleh sangat. Nanti Acik bagi